Jamie ni adalah seorang wanita yang boleh orang cakap dia adalah ikon ataupun macam tokoh Hermes lah konon contohnya. Dia lah yang menggila-gila dengan Hermes sampai value Hermes berkini tu berjuta-juta. So hari tu bilion je. Sekarang kita nak spot back Jamie Chua. Jamie itu. Rumah dia tu banyak gila. Oh, sumpah saya ingat kamu cakap Jamie Chua ni lelaki. Jamie Chua perempuan. Oh, yang rumah dia ada banyak berkin tu kan? Oh yeah. Cuba tengok. Bag yang pertama. Ni lah. Allah. Bukan level saya lah Rabi tu. Memang pun. Bukan level saya. Semua orang dah tahu dah. Ini adalah Hermes Mini kali start. Assuming ini adalah RM300,000 sahaja. So Jamie ni adalah seorang wanita yang boleh orang cakap dia adalah ikon ataupun macam tokoh Hermes lah konon contohnya. Bukanlah tokoh tapi... So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Dia lah yang menggila-gila dengan Hermes sampai value Hermes berkini tu berjuta-juta. So hari tu bilion je. tak ada puluh juta ada kot. Sure ke? Juta lah juta. Tak siapa tak ada sampai bilion kau ni. Kau ingat apa baik dia beli je Hermes tu. Kamu ni pun Beli sikit-sikit lah. Okey lah beli sikit-sikit. Bayar ansuran installment plan 60 bulan. Cuba tengok bag yang kedua daripada Jamie Chua. Ini adalah Birkin 25 metallic silver. Metallic silver ni nampak macam biasa-biasa kan tapi bapak mahal. Ni berapa? Mahal. Saya rasa ni dekat RM300,000, RM400,000 kat ni. Tadi berapa? Tadi RM300,000. Tapi ni saya rasa pun macam RM300,000, RM400,000 kat. Tak mungkin lah sejuta. Logik ke sejuta? Saya tak tahu. Kan? So kita assume ambil tengah-tengah, harga dia mungkin dalam RM400,000 sahaja. Bagi yang tidak mengetahui, Jamie Chua ni adalah seorang wanita yang dia ni adalah pengumpul, collector pada Hermes. You pergi dekat dia punya wardrobe, semua jenis Hermes yang dia ada. So banyaklah, itu colour ni, colour tu, colour ni. Dia macam ni tau. Dia, satu size ada 10 colour, dia ambil 10 colour. Betul. Kita tak boleh nak kata semua sebab Hermes ada 1,000 colour. So takkanlah satu model dia ada 1,000. Maknanya kalau macam tu, dia ada 4,000 bilion bag. Betul tak? So, kedua-dua pasang handbag Jamie Chua, harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam RM700,000 sahaja. Saya rasa, saya tak sure lah pasal metallic tu, serius. Kenapa? Saya tak sure. Saya takut cakap murah, cakap mahal. Suruh orang komen. Cuba korang komen sikit. Saya mungkin salah kan sebab ialah saya ni. Mungkin bos memang selalu salah. Bos tak pernah betul. Kenapa saya mau diam? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.